Lagi satu guys, earbud bassist yang mantap. Bassist Hancock WM01. Okey, so jom kita tengok apa dekat dalam. Ada satu user manual, ada satu warranty card kat tengah dan ada stiker yang cute. Satu kabel type C dan inilah dia guys, bassist Hancock WM01. Jom kita buka kat dalam dia. Nampak nice kan dia punya design dia. So design dia kecil je macam ni. Kalau kita masukkan dekat telinga, dia akan masuk cantik je dengan telinga kita. Nampak? So memang nice gila. Touch sensor dia ada dekat sini, mic ada dekat bahagian sini. Kat bahagian belakang, port charging. Bateri dia boleh tahan sampai 5 jam guys. Korang tengoklah tu, nice kan. Okay, so jom kita pakai earbud ni. Bila pakai masuk, ni aku dah tak dengar bunyi suara aku sendiri tau. Ini yang best dengan earbud daripada bassist ni, sebab dia punya noise cancellation power gila. The best is apabila kita buka full volume macam ni, kuat gila dan dia berdentum-dentum. Bab bass memang padu gila. Seakan-akan rasa macam duduk kat tepi speaker babe. Tapi untuk bassist Hancock WM01 ni, dia tak dapat nak connect dengan dia punya app, dekat app bassist. Untuk model ni dia tak ada gaming mode, tapi nak buat dengar lagu memang mantap dan mic dia pun padu. Kita dah pun test. Okey, korang boleh tengok dia punya graph untuk Hancock ni dan korang boleh tengok dia punya graph masa awal tu cantik gila. So korang dengarkan sendiri. Bassist Hancock WM01 dan dia sekarang berada di cantik kan guys. Dia punya bunyi mic dia memang kuat, memang jelas, memang nice gila. So guys, apa tunggu lagi? Bassist Hancock ni memang nice gila, sonok gila pakai. Check out kat beg kuning di bawah.